Genggam satu tangan dan genggam satu tangan lagi, rapatkan dan bawa dekat dengan dahi. Kerana itu merupakan saiz bagi otak anda. Bagi pengetahuan anda, otak setiap manusia di bumi ini sangat-sangat unik. Contohnya, bagaimana cap cari anda beza daripada orang yang lain. Begitu juga otak anda beza dengan otak orang lain. Otak manusia ini sebenarnya dibahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama dikenali sebagai cerebrum, yang kedua dikenali sebagai cerebellum, dan yang ketiga dikenali sebagai medulla oblongata ataupun brainstem. Untuk pengetahuan anda, bahagian cerebrum merupakan bahagian yang paling besar dalam otak manusia dan dia digunakan untuk mengawal tindakan dalam kawalan. Contoh tindakan dalam kawalan adalah pergerakan kita yang melibatkan kita punya thinking, pemikiran kita, pertuturan kita dan kelajuan sesuatu tindakan. Jika anda perhatikan bahagian kedua pula yang dikenali sebagai cerebellum, dia lebih kepada mengekalkan posture ataupun koordinasi badan seseorang. Dan yang ketiganya yang dikenali sebagai medulla oblongata yang sangat rapat dengan kita punya saraf tunjang, digunakan untuk mengawal tindakan-tindakan luar kawalan. Contohnya bersin, batuk, degupan jantung, digestion of human body system dan pelbagai jenis tindakan yang di luar kawalan kita. Bagi pelajar tingkatan 1, dalam subjek sains anda di bab 2, anda akan belajar tentang koordinasi dan gerak balas. Dan salah satu organ penting yang anda perlu ingat adalah bahagian otak manusia. Untuk mengetahui secara lebih lanjut, tolong subscribe Star Tutor Online Tuition Center dan ikuti kelas sains oleh Cikgu Michael.